Macam ni. Boleh tak raya? Slow sikit buat kereta. Mama ni. Kita nak pergi susun barang kereta. Barang beli makan. Tak ada dah. Tengah Ali jalan kat situ. Benda nak menjaga ni. Allah, penatnya haus. 40 ringgit semua untuk 4 orang. Murah lah. Mana dapat kat sana? Balik kampung ke Li? Macam apa? Ada mercun ke? Dengan tak. La ilaha illallah, benda yang aku tak suka juga lah dia bawanya. Motor bom-bom ni. Aku susah nak bangun. Kamera. Nah, ini nak menggayakan dengan ni kan? Apa ni? Air. Air. Kejap je. Inilah cerita dia. Low deh. Masak. Ada ketupat, ada rendang. La ilaha illallah. Ali ya. Mana di selindik? Pagi semua. Sekarang kita lepas nak masak kari dengan lodeh, so okay, whatever. Kereta aku. Kereta depan. Ya Allah, subalnya kereta. Pasal berasap pula ni? Oh, situ ada asap. Nama Aidat tengah mandi dekat sana, ujung sana. Dekat lah kan, jauh-jauh apa. Yalah. Betul dah. Okay, so sekarang kita balik. Allah. Satu sudah. Raya. Nak tekan selamat raya. Ni ya. Dengan cucu. Tahu yang kau mesti buat. Nak pakai pun tak reti. Pergi kerja pakai tudung biasa tak? Macam ni. Aku nak pakai kerja. Jadi yang diam. Bukan nak pakai baju biru tu ke? Tak ada, tak bawa. Ingat pakai baju biru dengan tudung hijau ni. Cocok kulit kepala kau. Musuh boleh buat? Sorry lah, not me. Dia belum black ke lain? Macam babi. Aku cari babi. Pakai dia tak? Tak muka kau je 1 minit. Saya beli kat je bakal. Bagi kilat saja. Belah dah. Sekarang kita nak pergi duit raya. Ni banyak salah ni. Salah ni. Kau ni tak ada kepala tak ukur Sokok. Nak hijau ke merah? Ambil. Nak hijau ke merah? Nah, kuning. Hijau merah? Nasi ada yang 400, ada yang 400 tu. Tak belik. Okay, instead kita duduk tengah, masuk sikit. Okay, sama juga masuk cari. Kelapa kau ke mana? Kelapa. One time, 1, 2, smile, 1, 2. Duduk sama-sama boleh tak? Alright. Oh, okay. Okay guys, so hari ni kita photoshoot ramai-ramai. So kat sini ada Zara. Kimi Aziz. Kau buat macam teruja lah kat bawah. Bawa sini mama, papa sini lah. Cucu depan. Yang kecil-kecil kot depan. Depan sini. Kita belanja semua orang. Just copy. Gunakan aku punya staff. Kalau ada benda, takkan kita tak nak guna kan? Takkan kita nak membazir kan? Jadi kita nak pergi ambil air kita. Kau tengok ni. Ada. Macam nak mampus. Tiba dah hari raya kedua. Sempat lupa. Tiba-tiba kena masak ketupat goreng. Dah biasa lah macam ni.
Kita tak suka toge, tapi melambak toge. Kau ni tak serius lah. Mamai! Mamai! Ya kan? Banyak lagi lah. Itu je lah cerita rayanya. Aku ni memang kalau jadi vlogger aku rasa memang takkan jadi vlogger yang berjaya. Sebab apa? Sebab itu pun aku boleh lupa. Jadi itu sajalah cerita rayanya. Muka pun dah hitam kena sunburn. Until next time, kita jumpa lagi lah di video-video akan datang. Bye.